Okay, alright. Pergi kancah selayang ke tadi? Tak, saya tak pergi. Dah balik dah. Okay, salam Bro Is, salam band couple. Siapa dengar tunggu. Siapa yang dengar pembentangan RCI tadi tuan-tuan? Tuan-tuan dengar sampai habis tak? Atau at least pembentangan daripada Menteri Agama dengan Menteri Kewangan kedua lah. Tuan-tuan dengar tak tadi? So dalam pembentangan tersebut, agak-agak tuan-tuan rasa yakin ke, ataupun tuan-tuan bukanlah yakin tu yakin lah kan, tapi maksudnya adakah tuan-tuan convince bahawa, adakah tuan-tuan rasa bahawa ada sakau berlaku di dalam tabung haji? Okay, MZD apa khabar? Alhamdulillah. Adakah anda yakin bahawa sakau berlaku dalam tabung haji? Yakin ke tidak? Ni saya nak tanya tuan-tuan ni. Waalaikumsalam Abang Di. Salam dari California, Argo Mama kata kan. Salam dari Sungai Buloh. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan yakin bahawa tabung haji tadi ada sakau atau tidak? Okay, ada berlaku sakau? Kudin kata, Syam kata yakin. Kondipen East Initial Magic kata yes. Deno Kutra kata memanglah yakin. Mana PMX kita akan bincang kejap lagi. Yang mana PMX tak ada PMX tu kita akan cerita. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, yakin ke tidak di dalam tabung haji daripada 2014 sampai tahun 2018, 2017 ada sakau berlaku? Okay. Saya tak nak cerita 2019, 2020, 2021, 2022 tu yang tu satu cerita. Tapi daripada 2014 ke 17 ada berlaku sakau. Setuju tak setuju? Ya atau tidak? Sure ke? Ya ke? Setuju Memang ada Okay, setuju kan? Okay, memang ada. Okay, ya, yakin. Suzana kata yakin, ya. Soalan saya, pada pandangan tuan-tuan, siapakah yang sakau? 193 juta bagi Jolo. Ya, saya kata. Tapi siapa sakau? Daripada tahun 2014 sampai tahun 2018, siapa yang sakau? Komen. Adakah management sakau? CEO sakau? CFO sakau? Lembaga pengarah sakau? UMNO sakau? Siapa sakau? Satu dunia sudah tahu nak tutup apa lagi bro? Siapa yang tutup? Tak, saya tanya siapa yang sakau? BN sakau. Okay, Ahmad Khairul kata DAP yang sakau. Tak, saya tanya 2014 sampai 2018 siapa yang sakau? 2014 sampai 2018, 14 sampai 18 DAP tak memerintah. Siapa yang PM masa tu? Rahim tanya. Siapa? Tak jawablah siapa. Tak ada sakau. Ikram kata tak ada sakau. Semua ada sakau. Paul kata non-jobok sakau. 2014, 2018 non-jobok ada dalam mahkamah. Dalam penjara, Paul. Ke kau tak tahu apa yang berlaku? Tak, siapa yang sakau ni? Cepatlah, tulislah. Osmah ke Najib ke director ke siapa? Farhaj 2018 tak muncul lagi, Paul. 2014 tu ni mesti orang UMNO ni ke Paul ni kan? Sebab dia tak nak tulis UMNO tu. UMNO sakau, lembaga hitam sakau. Ikram kata Farhaj Anwar. Saya kata 2014 sampai 2018. Farhaj Anwar dalam penjara. Farhaj, saya tak kenal Farhaj 2018. So tak ada kena-mengena dengan Farhaj Anwar. Kerajaan masa tu. Siapa kerajaan masa tu? Najib, Aziz. Okay, kan siapa? Kan nak kena rujuk balik kerajaan pada masa tu. Siapa kerajaan pada masa tu? Geng UMNO siapa? Tak, kenapa takut sangat korang nak tulis Kenapa korang takut sangat nak tulis siapa yang sakau masa itu? Saya tanya soalan ni. Siapa Menteri Keuangan masa tu? Najib. Kan UMNO. Kenapa korang takut? Yang geng saya tak apalah kan. Kenapa korang takut nak tulis siapa yang sakau pada masa itu? Kan? Paul Ross. Nama dia Paul Ross, tapi saya tahu dia ni orang Islam. Siapa yang sakau pada masa itu, Paul? Kenapa takut nak cakap siapa yang sakau pada masa itu? Tak, soalan saya, kenapa takut? Sebab tuan-tuan, kita sekarang ni nak bermain dengan tabung haji, duit orang Islam tau. Tapi kalau kamu sebagai orang Islam, kamu tak ada rasa sedetik hati kamu rasa marah apa yang berlaku pada waktu itu, kamu kena cek iman kamu balik tau. Sebab sebelum ini bukan main. Kita pejuang Melayu, kita pejuang Islam. Tapi bila datang hal melibatkan dana orang Islam, dana tabung haji,
Saya tak dengar langsung daripada Akmal Saleh ke pejuang-pejuang Islam. Malah yang lagi teruk tuan-tuan, pembangkang PAS keluar dewan hari ni. Yang tinggal dalam tu bersatu je lah dengan Syed Saddiq. Pembangkang Islam yang kononnya memperjuangkan Islam tu keluar. Saya percaya. Dia macam inilah. Dia nak marah Anwar Ibrahim tak ada. Tak apalah, dia marah lah. Dia boleh marah. Dia boleh maki. Tak ada masalah. Tapi the moment dia keluar tu, maksudnya dia telah mengkhianati orang Islam yang dia orang konon-kononnya perjuangkan itu sendiri. Setuju tak setuju tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, itulah masa dan ketika dan keadaan di mana dia boleh nak soal jawab dengan Menteri Keuangan. Walaupun Anwar tak ada, Menteri Keuangan kedua ada. Menteri Keuangan kedua ada. Kan? Sebab tuan-tuan, saya masa tu Razi Jidin ada dalam tu. Saya nampak perbahasan, perbincangan ataupun perbahasan lah, soal jawab di antara Razi Jidin dengan Menteri Keuangan kedua. Baguslah. Maksudnya Razi Jidin tu ada dalam tu nak bertanya soalan. Soal jawab, tanya itu, tanya ini berkenaan dengan apa orang kata tentang 4 hotel yang tabung haji bayar 1.5 bilion upfront. Antara duit sakau terbesar. Dia tak sebut sakau, tapi saya sebutlah. Kehilangan terbesar 1.5 bilion. Antara yang terbesar kehilangan. Dan tuan-tuan, saya tertarik bila ada orang mempersoalkan ada sebuah syarikat zaman ni, saya bukan nak bela sangat mujahid lah kan. Sebuah syarikat yang pernah dikaitkan dengan Tony Pua diberi satu projek tabung haji, sedangkan Tony Pua dah keluar daripada syarikat tu 2012 lagi. Okey, tak apa. Dia kata tidak patut kita bagi projek kepada orang bukan Islam. Tabung haji ni duit orang Islam. Kenapa bagi projek kepada orang bukan Islam? Pertama bangang lah siapa yang cakap itu. Termasuk yang cakap itu Ustaz Zahrudin. No. Tapi hari ni dibentangkan 180 juta diberikan oleh tabung haji kepada syarikat Jolo, tuan-tuan. Saya nak tanya, Jolo ni Islam ke bukan Islam? Saya nak tanya, Jolo ni Islam ke bukan Islam? Kalau nak marah Tony syarikat yang katanya bukan Islam, Tani Puan, okeylah nak marah, terpulanglah pada korang pejuang-pejuang sokol Melayu Islam ni. Tak, yang sekarang ini, yang tabung haji bagi duit 100 lebih juta, 60 juta kepada sebuah syarikat berkaitan dengan Jolo. Dan duit itu burn, tuan-tuan. Itu saya nak tanya, korang rasa apa? Yang tu saya nak tanya, korang rasa apa? Korang rasa apa? Tak, tuan-tuan, kita tak nak bahas bab Anwar Ibrahim lagi ni. Ini cerita lain lagi ni. Yang Anwar Ibrahim kita letak tepi dulu. Ni saya nak cerita RCI secara keseluruhan dahulu ni. Kan, saya nak cerita secara keseluruhan dahulu. Korang rasa apa? Korang tak rasa apa-apa Ustaz Zahrudin celaka. Janganlah Ayah Long. Jangan cakap macam tu. Dia ustaz, dia tetap ustaz. Cuma, kita nak bagi tahu macam ni lah. Tuan-tuan dok marah kan? Tabung haji bagi projek kepada syarikat bukan Islam. Tuan-tuan tahu tak? 10 bilion sukuk yang digunakan untuk nak bail out tabung haji tu datang daripada duit siapa? Datang daripada duit zakat ke datang daripada duit pembayar cukai? Dan pembayar cukai tu tuan-tuan, semua orang Islam ke ada campur orang bukan Islam? Saya nak tanya ni. Saya nak tanya. Ada campur orang bukan Islam ke? Tak, semua orang Islam yang bayar cukai yang pergi bail out 10 bilion tabung haji tu. Memanglah duit rakyat Zah. Tapi duit tu campurnya orang bukan Islam bukan Islam sekali ke ataupun orang Islam saja? Saya nak tanya soalan tu tuan-tuan. Sebab 10 bilion, sekarang lebih 10 bilion lah, 12 bilion sukuk itu. Duit rakyat digunakan termasuk orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Dusun, orang Kristian, orang Buddha. Semua duit tu digunakan untuk bail out tabung haji tu. Tuan-tuan tahu tak? Semua Islam. Are you sure? Kan? Semua tidak ada. Duit itu bercampur. Tidak ada. Bukan duit zakat tau yang digunakan untuk bail out tabung haji ni. Bukan duit zakat. Duit cukai. Dan duit cukai itu bercampur. Termasuklah duit yang bukan Islam. Termasuklah duit cukai daripada yang haram halal semua campur, tuan-tuan. Siapa berani jamin saya benda tu tak berjaya diasingkan? Kan? Siapa berani jamin yang duit untuk bail out tu? Sebab tuan-tuan, tu saya kata, tidak ada duit zakat pun digunakan untuk bail out tabung haji. Tak. Sebab zakat milik negeri, bukan milik federal. Kan? Tak, point saya macam ni. Okay. Dalam pada kita marah Anwar Ibrahim tu, kejap lagi kita marah Anwar Ibrahim. Okay?
Sekejap lagi kita marah Anwar Ibrahim. Sekarang saya nak bagi tahu, tak, korang sebagai orang Islam ni, apa perasaan korang sebenarnya? Jiwa korang ni apa korang rasa? Ke korang masih lagi nak berpegang kepada politik UMNO, politik aku orang PAS, aku orang UMNO, therefore orang PAS, orang UMNO tak mungkin akan salah. Yang salah orang lain. Bukan parti politik PAS, bukan parti politik UMNO yang salah. PAS apa pula yang salah? Tuan-tuan tak ingat tak? Pada tahun 2018. Ni saya nak cerita ni. The reason saya buat live, antara sebab saya buat live 2019, sebab yang antara sebab kenapa saya buat live 2019. Kerana pada masa itu saya mendapati bagaimana Mujahid, Menteri Agama, ditembak kiri kanan oleh macai PAS, oleh macai Walaun PAS, oleh macai UMNO berkenaan dengan bailout tabung haji ni. Aset diambil oleh orang bukan Islam lah, orang bukan Islam yang telah merampas aset tersebut, aset tabung haji ni habis dan sebagainya. Pada masa itu, tuan-tuan ingat, ada yang kata pada saya itu, kalau betul fitnah, dan akhirnya benda tu sekarang kita dapati fitnah. Fitnah, kalau betul fitnah, dia kata saman lah, Mujahid saman lah. Siapa yang percaya pada benda tu, percayalah tuan-tuan, maka dia itu adalah bodoh-bodoh dan mengang. Kerana Mujahid dah dapat saman, menang saman terhadap siapa? Kepada Dusuki. Kan? Ahmad Dusuki akur aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Tuan-tuan Ahmad Dusuki akur bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. So siapa yang mengeluarkan kenyataan tersebut? Saman itu. Saman itu dibuat oleh Mujahid terhadap Dusuki. Kan, pada tahun 2023 keputusan, masa itu Ahmad Dusuki telah mengeluarkan satu ceramah. Ceramah dia besar, tuan-tuan. Ramai orang share masa tu. Mujahid telah jual saham, telah jual aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Mujahid telah mengkhianati aset orang Islam, telah menjual kepada orang bukan Islam. Okey, tuan-tuan ingat Ingat So akhirnya Ahmad Dusuki telah disaman dan siapa menang? Yang buat ceramah mengatakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku, tuan-tuan, apa yang berlaku, aset tabung haji ini telah dijual kepada orang bukan Islam. Dia kata pada waktu itu telah dijual kepada orang bukan Islam. Siapa ingat? Siapa ingat, tuan-tuan? Saya tanya ni, siapa ingat? Dan siapa yang fitnah, siapa yang antara tuan-tuan mungkin fitnah Mujahid pada waktu? Sebab saya nak jumpa Mujahid ni, saya nak sampaikan minta maaf. Minta maaf lah. Tuan-tuan minta maaf. Siapa ingat? Dah okey dah sekarang. Tak, saya nak bagi tahu bagaimana keadaan, situasi, suasana. Bahawa pada waktu itu bagaimana Mujahid difitnah. Tak, yang benar kita cakap benar lah, yang salah kita kata salah lah. Itu je. Takkan kita benda tu pun kita nak explain kan? Dan siapa antara yang tak bersetuju, yang menyebarkan fitnah pada waktu itu? Orang PAS. Orang PAS, tuan-tuan. Orang PAS, ingat.
Geng PAS yang sebar fitnah dengan UMNO lah pada waktu itu kan. Kalau tuan-tuan ingat lah, geng PAS dan UMNO. Siapa ingat lagi? Akhirnya, ada orang tanya saya semalam, dia kata, kalau betul Mujahid difitnah berkenaan dengan jual aset kepada orang bukan Islam, kenapa tak saman dia? Saya kata, inilah dia. Tuan-tuan, inilah dia. Fitnah tak? Dah saman belum? Dah saman kan? Dah saman kan? Dah saman kan? Dusuki dah jumpa Mujahid ke? Dah ni? Tak nampak ke ni? Dah nampak dah? Nampak tak? Saya ingat letih explain pasal SPV lah, betul? Saya explain pasal SPV pada masa itu. Orang tak faham SPV itu apa. Yelah, dia walaupun mana dia faham. Kan? Mana dia faham SPV? Mana dia faham? Tapi yang menariknya tuan-tuan, hari ni ada peluang untuk masuk dalam dewan. Orang PAS juga ni. Untuk masuk dewan, untuk pergi hentam, tanya soalan. Tapi orang PAS tak ada dalam dewan hari ni. Tak ada lagi. Lepas ni tak ada lagi. Pembentangan RCI khas tak ada lagi tuan-tuan. Kalau saya kat situ, saya akan tanya soalan banyak tuan-tuan. Of course, kalau nak harapkan orang PKR, of course orang PKR tak akan tanya. Kalau nak harapkan orang BN, mampuslah orang BS akan tanya. Sepatutnya orang PAS lah. Orang PAS lah sepatutnya tanya soalan tersebut. Kan? Marisel kata kerja night shift kat Shell Station, ikut sembang saudara supaya tak tidur. Bagus. Sepatutnya orang PAS lah yang paling wajib tanya. Sebab ini berkaitan dengan Islam. Ini berkaitan dengan duit orang Islam. Ini berkaitan dengan nak pergi haji. Kat mana orang PAS dalam perbahasan itu tuan-tuan? Nasib baik ada Syed Saddiq, ada Razi Jidin. Tapi yalah 2 orang 3 orang je tanya soalan. Kalau katalah masa itu ada berpuluh lagi di Parlimen PAS kat situ, mungkin banyak lagi soalan yang mungkin yang terlepas, yang tak cukup ditanya. Boleh ditanyakan kepada menteri. Kepada menteri keuangan, kepada menteri agama berkenaan dengan tabung haji. Tapi kenapa tak berani? Kenapa tak berani tanya? Sebab pada masa ini PAS bercium mulut dengan UMNO. Itu je. Kan? Kononnya tak ada Perdana Menteri. Saya setujulah Syed Saddiq kata tadi. Hanya kerana seorang ahli parlimen tak hadir kerana dia masuk hospital, takkanlah kita 221 orang ni kena keluar juga daripada dewan hanya kerana seorang tak hadir. Kita kena tanya, kita kena bahaskanlah. Dah ditetapkan bahaslah. Dah ditetapkan bahas. Kenapa nak takut nak bahas? Itu soalan kita. Speaker kena tangguh. Speaker kalau dia nak tangguh terpulang kepada dia. Okay. Now, membawa saya kepada poin Anwar kena ada kat situ. Tetapi adakah ketiadaan Anwar Ibrahim kat situ mencacatkan? Tak juga. Tetapi Anwar Ibrahim kena ada kat situ. Tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yalah dia macam, saya tak tahulah kan. Bagi saya, sebab dia dapat apa yang saya baca tu dipanggil elective hernia tu. Operation elective operation. Saya ni bukan orang medical lah, tapi kita tanyalah kawan-kawan kita kan yang medical kan. Elective ni bermakna it is non-emergency, bukan emergency. Dia bukanlah tiba-tiba semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dia punya usus meletup, kena buat emergency. Ni contoh, bukan saya nak, tapi contoh. Dia bukan, it is not in emergency. Maknanya lepas dia bentang hari ni, lepas dia jumpa dah bentang esok 12 hari bulan, dia boleh buat pembedahan tersebut. Sebab pembedahan tersebut adalah dipanggil elective surgery. Maknanya dia pembedahan yang boleh dibuat pada masa yang lain. Dia bukan acute, dia bukan satu benda yang perlu dibuat segera. It is non-emergency. Okay, itu kita kena faham itu dulu. Tadi kita bercakap soal kenapa kena persoalkan satu hal. Okay, Anwar Ibrahim. Dia kena ada di situ untuk membentangkan, untuk ditanya soalan. Kenapakah RCI itu tidak dibentangkan lebih awal? So, Menteri Agama ada keluar kenyataan dan saya di-share dalam Facebook saya. Dia kata, kita tak bentangkan, dan juga jawapan Anwar Ibrahim sebelum ni lah. Dia kata, kita tak bentangkan kerana kita takut ada dipanggil, bukan dry run apa dipanggil. Orang bawa deposit terkeluar daripada tabung haji kerana panik.
sebagaimana pernah berlaku pada tahun 2019. Jadi sebab itu kita tak nak dulu bentangkan pada 2023 kerana kita takut orang bawa keluar duit lari, bawa keluar apa benda-benda itu semua. Kita nak baiki dulu. Tabung haji supaya bila dah confident rakyat, maka lepas itu kita boleh bentangkan. Now, ada beberapa masalah tentang benda ni, tuan-tuan. Ada beberapa masalah tentang hujah ini. Masalah pertama adalah, dia kata contohnya seperti 2019. Lihat bagaimana tabung haji telah, tabung haji telah ada lebih 6 bilion pada masa itu. 6 bilion telah membawa 6 bilion ringgit telah dibawa keluar daripada tabung haji. Nah, kalau kita tengok, apakah yang menyebabkan pada tahun 2019 6 bilion ringgit dibawa keluar daripada tabung haji? Dan kenapa yang dibawa keluar pada waktu itu bukan kerana ialah masalah tabung haji satu hal lah, tapi kerana masalah daripada komunikasi kerajaan pada waktu itu yang gagal. Antara sebab kenapa saya pada waktu itu nak decide stay pada tahun 2022, stay bantu Anwar Ibrahim, nak bagi penerangan macam ni kepada rakyat. Sebab saya nampak pada waktu itu 2019 kegagalan kerajaan Pakatan Harapan menerangkan tentang isu ini sehingga kan naratif PAS dan UMNO bahawa tabung haji dah dijual kepada orang bukan Islam, tabung haji dah runtuh oleh Pakatan Harapan kurang daripada 6 bulan, tabung haji ini telah disonglak oleh Pakatan Harapan. Naratif itu berjaya. Dan tuan-tuan kena ingat, disebabkan pada tahun 2016, 17, 14, 15, 16, 17, dividen tabung haji sampai 8%. Pada masa itu, ramai orang yang kaya-kaya, yang jenis banyak duit ni, pensioners ke orang kaya ke, dia orang letak duit dalam tabung haji kerana pulangan 8%, tuan-tuan. Kalau letak FD baru 3%, fixed deposit. Kalau letak tabung haji 8%. Tuan-tuan percayalah, ada lebih kurang 5% pendeposit tabung haji memegang 70% dana tabung haji itu. Maksudnya bilion dolar dana tabung haji itu milikkan hanya 5% saja. Yang ni adalah super rich yang nampak dividen itu pada masa itu tinggi pada tahun 2014, 15, 16, 17. Tiba-tiba masuk 2018, masa tu dividen berapa? 6 ke 8%, 6, 7, 8%. Jadi tinggilah. KWSP pun bagi 5% je. Tiba-tiba tabung haji bagi 8%. Semua berebut-rebut masuk dalam tabung haji. Tiba-tiba pada tahun 2018, bila betul-betul akaun tu dah dibuat, dia letakkan hibah 1.2%. Semua pendeposit yang 5% tadi tu, yang mana yang mengharapkan dividen tinggi, cabutlah tuan-tuan. Of course lah, obviously. Jadi point saya adalah, reason kenapa 2019 orang cabut lari, bukan kerana dia tak confident dengan tabung haji pada waktu itu. Kerana dividen dah turun. Dan dia tahu dividen tu tak boleh nak dibagi balik dah. Dividen tu tak boleh, tak akan dapat balik 8% dah. Dia orang dah tahu. Kerana pembentangan daripada kerajaan pada waktu itu, masalah tabung haji, gaya dan sebagainya. Jadi 2019 tak boleh dia jadikan alasan kenapa RCI tidak boleh dibentangkan, kerana kononnya takut kalau 2023 RCI dibentangkan, orang bawa duit lagi. Duit yang mana letak 5% yang letak duit kerana nak harap dividen tu dah cabut dah 2019. Yang tinggal tu memang betul-betul orang tak nak keluar duit dah. Maknanya point saya adalah hujah bahawa duit takut bawa lari 2023 kalau didedahkan itu tak betul. Saya bawa hujah kedua. Hujah kedua saya adalah berkenaan apa, tuan-tuan? Dia dibentangkan betul-betul 3 hari sebelum PRN Negeri Sembilan. Convenient, Convenient tak? 3 hari sebelum PRN Negeri Sembilan, tiba-tiba, boleh dibentangkan pula. Tuan-tuan, pelik kan, tuan? Boleh pula nak dibentangkan 3 hari sebelum PRN Negeri Sembilan. Dan dalam kempen di Ampangan, didedahkan, Anwar Ibrahim mengatakan bahawa bilion-bilion telah disakau daripada tabung haji. Bilion-bilion telah disakau daripada tabung haji pada waktu itu. So bagaimana, tuan-tuan? Nampak bahawa alasan untuk nak menunda itu sebenarnya bukan sebab tabung haji itu takut orang bawa lari duit. Sebab 2019 tak ada orang bawa lari duit. Itu bukan sebab
dia dapati tabung haji ni ada masalah. Bukan. Sebab pada masa itu, dividen turun. So, mana orang kaya yang memang letak duit untuk dapat 8% tahun sebelumnya itu, dia orang cabut. Dia orang cabut lari. Jadi 2023 itu bukan alasan sepatutnya. Sepatutnya dia bentangkan. Dan buktinya adalah, kalau dia kata, kita bentangkan. Sekarang ini, berapa ramai yang ditangkap, tuan-tuan? Bayangkan 2023 ni dah masuk 2026, 3 tahun. 3 tahun dia peram. Dan kalau betul ada pada masa itu 2023 kita dah meneliti dan sebagainya, mesti 2023 dah ada orang kena tangkap. Kenapa 2023 tak ada orang kena tangkap? Saya tanya soalan, kenapa 2023 tak ada pun cerita UMNO ke, cerita Aziz ke, cerita apa orang kata Najib ke, cerita Menteri Agama ke, tak keluar pada masa itu. Kenapa? Jadi saya berhujah bahawa sebenarnya hakikatnya 2023 tu bukan kerana takut pendeposit lari, bukan. 2019 pendeposit tu lari kerana dividen dah turun daripada 8% kepada 1%. Normal lah kalau tuan-tuan main saham. Hari ni saham tu naik 8%, esok tiba-tiba turun. Jual lah saham tu, normal lah. Betul tak? Jadi pada tahun 2023 bila nak menggunakan hujah takut pendeposit lari, apa jaminan macam saya kata itu 2026 pendeposit takkan lari? Oh, kita telah berjaya membaiki. Apa yang dibaikinya? Tak baiki apa, tuan-tuan? Sebab kita bentangkan bahawa sukuk, untuk menyelamatkan tabung haji, urusan jemaah Sdn Bhd UJSB diwujudkan oleh tabung haji. Pada masa itu satu sukuk telah diwujudkan bernilai 12 bilion something untuk membeli aset-aset tabung haji. Tapi aset-aset itu diletakkan di bawah Kementerian Kewangan dan diterbitkan sukuk atau bond. Dan bond itu sepatutnya matang bila, tuan-tuan? Mei 2026 tahun ini. Mei bila? Yang lepas lah. Ni dah bulan Ogos. Mei patut dah matang dah. Dah kena bayar. Kerajaan bayar tak, tuan-tuan? Tak, kerajaan tak bayar. Kerajaan hanya bayar 900 juta, itu pun bukan tunai, dalam bentuk aset. So, balance dia buat apa is? Balance 11 something billion, 11.5 billion. Kerajaan terbitkan sukuk kedua. Sukuk kedua diterbitkan dan akan dibayar 10 tahun lagi, iaitu pada tahun 2036. So, kalau kata, telah berjaya kerajaan ini menyelamatkan tabung haji. Betul ke? Sebab aset-aset dan dana yang bermasalah dalam tabung haji yang di bail out oleh kerajaan tahun 2018, sekarang ini masih lagi bersama dengan kerajaan tau. Kerajaan terbitkan sukuk lagi. I'm not saying it is as bad as tahun 2014, 15, 16, 17. Tetapi adakah dia benar-benar telah improve? Point saya begini, tuan-tuan. Ya, dia improve better. Tapi adakah telah selesai masalah? No. Masalah ni terlalu dalam. Dia kata ada Menteri Agama katalah, kalau sekiranya ditarik balik, kalau semua keluar tarik deposit, pada masa itu kerajaan kena tanggung lebih kurang 70 bilion. Saya kata 6 bilion tu lebih kurang 6-7 bilion itu. Itu adalah duit yang orang memang nak ambil untung atas tabung haji je. Sebab yalah macam saya kata lah, dividen tinggi kan masa tu kan, 8%, 7%. Tapi bila dividen dah turun 1%, dia orang semua cabut lah. So yang tu dah habis dah pergi dah. So tinggal ini yang betul-betul nak pergi haji. Macam tuan-tuan, macam saya yang memang kita letak tu atas harapan kita nak pergi haji. Betul? So sekarang ini kenapa lambat? Tu soalan kita. Dua benda berlaku. Pertama, lambat dia bentangkan. Yang kedua, tiba-tiba nak bentang Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Tiba-tiba dia option untuk nak elektif untuk nak bedah. Elektif nak bedah betul-betul sehari sebelum nak bentang. Tunggulah habis bentang, betul bedah lah. Boleh ke Is? Lah tuan-tuan bacalah nama pembedahan tu elektif. Dia bukan it is non-emergency. Non-emergency. Contoh lah tuan-tuan, doktor kata dalam perut, contoh lah tulang belakang saya ni S. Ni contoh saya tak ada lah, tapi contoh S. So tanya doktor macam mana? Scoliosis lah, saya ada scoliosis. So tanya doktor macam mana? Kalau nak bedah pun boleh, tapi kalau tak bedah tak apa selagi dia tak ganggu organ. Tapi kalau nak bedah, nak luruskan boleh. Ya ke? Bila lah. Itu dipanggil elektif. So maksudnya esok saya boleh buat, minggu depan saya boleh buat, bulan depan saya boleh buat, tahun depan pun saya boleh buat.
Okeylah, mungkin takut dia berbahaya. Tak apalah, tunggulah selepas 11 hari bulan. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya berpandangan lah. Anwar Ibrahim takut untuk menjawab soalan yang berbisa kalau ditanyakan oleh ahli parlimen sendiri tu. Yang macam Roziah ke, macam Wong Chen tak ada dah, macam Lee Jin Chong ke, macam Bahtiar ke, tanya soalan yang akhirnya nak tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim kena sebut nama UMNO. Kena sebut nama pimpinan-pimpinan UMNO. Saya beranggapan sedemikian lah. So maksudnya masih lagi nak membela UMNO lah ni, lebih kurang lah. Sebab sekarang ni it's all political tuan-tuan. Tindakan sekarang ni it's all political. Dia dah jadi political lah. It's all political. Kenapa saya kata political? Yelah, kerana lawan dengan UMNO dekat Negeri Sembilan, dia orang dah dapat dapatan. Actually Anwar Ibrahim dah dibentangkan dapatan akan kalah Negeri Sembilan. So 3 hari terakhir sebelum PRN Negeri Sembilan, dia keluar ke RCI. It is never been about, kita nak pastikan keyakinan rakyat tak bawa lari. Bukan. It's always about, bila aku nak guna peluru ni? Ni masa dia. Dan aku taklah guna peluru ni kerana masa sebelum itu, UMNO kawan dengan Pakatan Harapan, kawan dengan DAP, kawan dengan PKR. Okay, since kita kawan, maka tak boleh lah. Tak boleh lah lawan kan? Tak boleh lah bentangkan. Nanti jadi masalah kalau dibentangkan. Nanti dia orang tarik sokongan. Tarik sokongan susah. Jadi masalah. Kan? Lepas sama-sama. Dia tu Rafizi kata, seperti setiap parti baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional mempunyai saham dalam taraf apa yang berlaku dalam RCI tabung haji, kata Rafizi. Setiap gabungan parti ada saham dalam apa yang berlaku. Penyelewengan dan salah tabik urus berlaku di bawah kerajaan Barisan Nasional sehingga rizab tabung haji jadi negatif dan kerugian berbilion ringgit. PAS mensucikan perkara itu, malah mengulangi dakyah aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Nak backup UMNO. PN tak bayar 1.5 bilion yang sepatutnya dibayar kepada tabung haji atas alasan COVID. Tapi guna wang jana buat jana wibawa boleh. Sukuk tu sepatutnya dia kena bayar. 1.5 bilion kena bayar kepada tabung haji. Tapi tak buat. Kerana dia kata COVID. Tapi dibuat wajana wibawa boleh. PH pula peram laporan tabung haji selama 3 tahun untuk jaga hati UMNO. Hanya buat bila saya cuit untuk tunjukkan kompromi politik yang telah dibuat. Semua ada saham masing-masing tuan-tuan. Semua ada saham masing-masing. Semua ada. Kan? Jadi kalau nak cerita ni sebenarnya itulah. Bila bermain politik banyak sangat, aset tabung haji orang Islam ni dimainkan begitu saja. Dimainkan begitu saja tuan-tuan. Dan tabung haji kalau benar-benar nak buat, bukan sekarang 2023, dia boleh saman sivil tau. Tabung haji dah boleh saman sivil. Terhadap Aziz Rahim, terhadap UMNO tak boleh, terhadap Najib mungkin, terhadap syarikat-syarikat. Bayangkan tuan-tuan, pembentangan Menteri Keuangan kedua tadi dia kata. Dia ada, tabung haji ada usaha sama hotel di Mekah, Madinah. Ada 4 hotel. Tabung haji bayar upfront 1.5 bilion ringgit. Bayar upfront ni. Belum lagi program, belum apa berlaku. Dia dah bayar upfront pada orang Arab tu 1.5 bilion ringgit. Last dan 1.5 bilion ringgit tu atas promissory note. Nota janji je. Bukan kontrak, bukan apa. Bila hotel tersebut tak boleh nak cater dan tak boleh nak cater pun permintaan tabung haji, kononnya ialah sepatutnya yang mana mengikut tabung haji masuklah hotel tersebut sebagainya kan. Bila tak boleh nak cater dan ada masalah lain, syarikat itu tutup, dia tak boleh bayar balik 1.5 bilion, habis macam tu je tuan-tuan. Duit siapa tu? Duit siapa tu tuan-tuan? Duit tuan-tuan lah. Duit saya lah. Duit kita semua lah. Duit orang Islam. Ni mana orang Islam kat sini? Yang nonton saya ni okey. Yang kat luar. So, ini permainan-permainan politik kita kata. Kan? Permainan-permainan politik yang membawa kepada poin saya nak bawa berkenaan dengan akhirnya ialah
Pergabungan di antara Pergabungan di antara Bersatu dan juga PKR yang akan berlaku tidak lama lagi. Bagaimana saya ramalkan sebelum ini kan, yang akan berlaku tidak lama lagi, sebagaimana yang saya sebut sebelum ini. Amiruddin adalah adindaku. Eng Sulim adalah sahabatku. Gunaraj Josh adalah temanku. Dengar tu Oh, siapa tu? Suara siapa tu? Suara siapa tu? Komen sikit. Suara siapa tu? Boleh familiar tak suaraku? Tu saya nak tanya orang PKR lah kan. Sementara tu. Kalau orang-orang PKR yang mana rasa tak sanggup lagi nak bersama dengan geng-geng kartel dan semburit, marilah bersama dengan hamba ini di Bersama. Marilah scan. Screenshot boleh scan. Masuklah bersama. Join bawah saya. Bawah Iswardi tuan-tuan. Jadi downline saya ni. Padahal tuan-tuan, gabungan ini bukanlah satu gabungan yang kita rasa pelik lah. Bukan pelik macam mana. It is something that we already expected. It's just a matter of time. Kan? It's just a matter of time. Bila benda tu akan berlaku. So akhirnya dia dah berlaku dah. Kan? Dia dah berlaku. So sekarang ni dah akan berlaku. Belum lagi berlaku. Akan berlaku. Mustahil, tak mungkin lah. Mana mungkin berlaku lah. Takkan lah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya cakap, ramai orang tak percaya. Bila dah berlaku, dah tak percaya ni satu, dia maki saya. Maki. Okay? Lepas itu, bila dah berlaku, dia kata, ini semua, dia bagi alasan. Dia bagi alasan. Kak Nolina kata, tak payah lagi yang PKR masuk bersama. Tak apa, jangan risau. Geng PKR boleh masuk bersama, tapi kita akan limitkan lah. Yang mana kita tahu geng-geng yang memang jenis tak boleh pakai, awal-awal kita sekat lah. Kan? Yang mana yang mungkin ahli-ahli biasa tu kita ambil lah. Baik, what's the way forward lepas ni tuan-tuan? Apa jalan ke depan lepas ni untuk PKR? 16 hari bulan ni akan menjadi satu titik tolak kepada persoalan sama ada DAP akan bersama dengan kerajaan ini atau tidak. Ada yang kata pada saya, dia kata, takkanlah DAP nak lepaskan kuasa. You'll be surprised. Ada orang di dalam DAP ni, it's never been about power. It's always being about, you can be in power for 1 year, 6 months, 8 months, whatever. Tapi kalau dengan mengekalkan sedemikian, imagine for the next 10 years, orang tak percaya dengan kau. So it is better for you to sacrifice that 1 year sebagai menteri, timbalan menteri, to make sure yang orang Cina kembali percaya kepada kau. Kajian mengatakan the deficit kepercayaan, the trust deficit among the Chinese and the non-Malays kepada DAP ni berlaku kerana DAP masih percaya kepada Anwar Ibrahim. Secretly, DAP dok beritahu orang dia bahawa kami tak boleh buat apa-apa sebab ini Anwar. Kami tak boleh buat apa-apa sebab ini Anwar. So, tahun pertama bolehlah kau kata, tahun kedua boleh. Masuk tahun ketiga orang dah persoalkan, kalau Anwar kenapa kau tak keluar? Tahun keempat orang dah mula mempersoalkan. Dan buktinya di Sabah, Warisan menang. Di Johor, DAP teruk. Dia menang tapi teruk result dia. Dan di Negeri Sembilan, dia kalah teruk. Anthony kalah teruk. Dia dipati bahawa jumlah Cina yang turun keluar mengundi, non-Malay terutama, yang keluar mengundi itu kurang, which is about 60%. Biasanya yang turun kalau PRU 70-80%. Yang ni dalam 60% saja. Pembentangan ini tuan-tuan boleh tengok dekat Ilham Center. Saya ada share dalam saya punya YouTube saya kan. Nah, daripada situ kita tengok the future dia, masalahnya akan adalah pada Anwar Ibrahim. Masalahnya pada Anwar Ibrahim nanti tuan-tuan. Kerana Anwar berdepan tidak akan tekanan jika DAP tinggalkan kabinet. Kenapa tekanan? Yalah, obviously. Kalau DAP tinggalkan kabinet, it means only one thing. DAP dah hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim. Dia mungkin tak akan tinggalkan Madani kerana dia akan nampak buruk, kerana kerajaan tumbang kerana dia. Tetapi bila dia tinggalkan kabinet, dia akan memberi keyakinan kepada orang Cina, betul, dia orang ni tinggalkan kekayaan, tinggalkan kuasa demi kerana protes terhadap Anwar Ibrahim. So kembalilah keyakinan pengundian Malay tu, okeylah, tak apalah. Tapi pada Anwar, dia akan ada masalah tuan-tuan.
Masalahnya apa? Masalah adalah untuk nak menghadapi keadaan masa hadapan dia nak bergabung dengan siapa. Sebab itu saya tahu PKR sekarang berunding dengan Bersatu. PKR juga berunding dengan PAS. PKR juga berunding dengan UMNO Barisan Nasional. Di Melaka ini, BN ada berbincang dengan PKR. Dalam masa yang sama, BN juga ada berbincang dengan PAS, dengan PN. So PN sekarang ini sedang mengatur langkah. Dan, saya bagi tuan-tuan heads up. Tahun depan, 2 tahun lagi, 2028, pemilihan parti sekali lagi. PKR punya pemilihan parti. Dan itu penggal tak akhir Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau lepas ini, tahun depan katalah Anwar tak jadi Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, Presiden, Kalau tahun depan Anwar tak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh, tak ada alasan lagi untuk nak jadi Presiden. So, siapa bakal jadi Presiden? Tuan-tuan tahu tak move yang sebelum ini berlaku kan? Tiba-tiba, Izzah letak jawatan. Izzah letak jawatan, saya dah explain lah. Dinaikkan Saifuddin Nasution. Logik dia, kenapa Saifuddin naik? Saya kata Izzah letak jawatan. Itu kan saya dah cakap, yang akan naik sepatutnya Amiruddin. Kenapa tak dinaikkan Amiruddin? Tiba-tiba dinaikkan pula, siapa tuan-tuan? Dinaikkan Saifuddin. Again, PKR dah ada 2 camp sekarang. Camp yang pertama adalah camp yang sekarang ini cooking something in PKR, yang dia orang tengah take over PKR. Siapa camp itu tuan-tuan? Camp Amir. Amir percaya dia akan jadi presiden. Letaklah Saifuddin lepas ini, Saifuddin tak boleh buat apa tuan-tuan. Sebab Anwar nak letak Saifuddin jadi presiden, ganti dia. Dia nak letak Izzah dah tak boleh, Izzah dah letak jawatan. So dia nak letak Saifuddin tak boleh. Saifuddin lawan Amir, katalah pemilihan parti, Saifuddin lawan Amir, Saifuddin akan kalah. Amir akan menang tuan-tuan. Saya dah cakap dalam Goodcast Show beberapa bulan lepas, tahun lepas ke bulan lepas. Saya kata Amir akan take over sebagai presiden. So bila Amir take over sebagai presiden, dia akan bergabung dengan siapa? DAP berkemungkinan tarik diri. Amanah berkemungkinan akan ikut DAP tuan-tuan. Sebab Amanah ni terhutang banyak dengan DAP, berhutang budi banyak dengan DAP. Datang pilihan raya duit DAP, datang nak bangunkan parti duit DAP, dia tak boleh nak seimbang lah. So PKR kena cari rakan. Siapa rakan gabungan? Bersatu pula, Muhyiddin Yassin is out. Muhyiddin Yassin tak bersihat. Saya dah cakap dah, Azmin akan take over. Azmin akan ambil alih. It's just a matter of time untuk mereka bergabung dan membentuk satu ketumbukan. Kerana apa? Kerana kalau tuan-tuan kira lah, kerusi Bersatu di Selangor dan kerusi Bersatu di DUN Selangor ada berapa? Kerusi Parti Bersatu di DUN Selangor ada berapa? Campur dengan kerusi PKR, kan? Dia campur dengan kerusi PKR, masih lagi cukup kuat untuk membentuk kerajaan. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kerusi. Daripada 56 lebih. 11 kerusi. Kalau dicampur dengan kerusi PKR, katalah DAP tak masuk, berkemungkinan masuk pilihan raya. Saya percaya PRN akan dibubarkan serentak dengan PRU. Saya percaya. I believe PRN Negeri Selangor akan berlaku serentak dengan PRU. Dan saya percaya juga pada masa itu, kalaupun Bersatu dengan PKR tidak bergabung, maksudnya political pact, gabungan pakatan whatever lah, mereka akan ada political pact macam BNPN sekarang ni. Sebab apa? Mereka nak kena menang negeri Selangor dahulu. Menang negeri Selangor. Lepas menang negeri Selangor, the rest is easy. Amir, dia ada keyakinan bahawa dia boleh memimpin PKR. Dengan ada Azmin kat situ, dia ada keyakinan bahawa Azmin dan Amir kalau bergabung, mereka boleh memimpin parti tersebut dengan jayanya. To be honest lah tuan-tuan. To be honest lah, saya nak bagi tahu lah. Amir dengan Amir dan Azmin, memang mereka ada kekuatan. They have the financial strength, mereka ada kekuatan keuangan. Mereka juga ada kekuatan jentera. Walaupun mungkin taklah sekuat
PAS ke UMNO Barisan, tapi mereka ada kekuatan lebih baiklah daripada contohnya Amanah kan. That will happen. So tuan-tuan kena ingat tarikh ini. Pemilihan parti PKR 2028. Kalau pembedahan ini ada komplikasi, mungkin Anwar menggunakan alasan ini untuk letak jawatan awal tu. Mungkin lepas PRU PRN dia nampak dia tak boleh menang, dia tak boleh jadi Perdana Menteri, mungkin dia akan mengumumkan dengan ini, saya akan bersara daripada politik di atas faktor kesihatan dan saya menyerahkan kepada mungkin Saifuddin dululah sebagai pemangku presiden kan. Lepas tu datang pemilihan parti nanti, can that happen? Tak tuan-tuan. I've said things yang orang kata impossible. Saya pernah cakap kerajaan akan tumbang, Muhyiddin akan tumbang, naik Ismail Sabri, Sekretari Ismail Sabri akan tumbang. Saya pernah kata macam ni, macam tu. Banyak benda. Dan banyak orang kata it's ridiculous. Mengarutlah kau. Bomoh Sarawak ni mengarutlah. You know what happened? Kata bukan kita ni bomoh Sarawak tuan-tuan, tapi kita tahu apa yang berlaku kat dalam yang korang tak tahu. Kita tahu apa yang ada dekat ground yang korang tak tahu. Saya ada maklumat-maklumat yang korang tak tahu. Dan apa yang saya cerita ni pun bukanlah 100% saya boleh cerita. Ada banyak yang saya cerita 20-30% je. Ada yang saya tak cerita lagi. Apa yang berlaku dekat Izzah sekarang. Kan? Kenapa Saifuddin naik. Apa yang berlaku perbincangan di antara geng ulama. Samsuri sekarang akan ke mana. Wawasan akan jadi apa. Tuan-tuan, Perikatan Nasional, siapa yang akan jadi Perdana Menteri kalau dia menang? Perikatan Nasional, siapa akan jadi Perdana Menteri? Azim. Yang akan jadi Perdana Menteri adalah Hamzah Zainuddin. Perikatan Nasional daripada PAS telah meletakkan Hamzah bakal jadi Perdana Menteri. Macam mana Is? Dia kursi tak banyak. Alah, PKR pun kursi tak banyak. Terpulang sebab mereka pakatan, Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional terpulang pada dia lah. Dia tak ada masalah sebab dia sebagai satu logo Perikatan Nasional. Kan? So adakah DAP akan bergabung dengan Bersama? Tak, Bersama tak akan terima lah. Dan DAP pun tak akan nak gabung dengan Bersamanya. Takkan berlaku sedemikian. Baik tuan-tuan. So sementara masih malam, masih muda ni, apa lagi? Joinlah Bersama. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Bersama akan tetap lawan.